Ai. Ja, Masaki Mashita ga saya bagi tahu dia asal dia Ki Yo U. Tapi bila jadi kecil, macam mana bacaan dia? Kyo. Kyo. Okey. Kyo. Dia tak ada I tu dah tak ada, dia terus je Kyo. Ja Kyo wa Nanyobi desu ka? Hari ni hari apa hari ni? Sunday. Nichiyobi, Kyo. hari Ahad. Ya, hari Ahad, Nichiyobi. Okey, Ichi. Nichiyobi. Okey, kita dah belajar je ni. Tadi he. He. Bila ada ten-ten, dia jadi B. B. Okey, Nichiyobi. Kyo wa Nichiyobi desu. Okey, hari ni Kyo. 今日は Esok, 2、bukan. Kalau Kyo, hari ni. Untuk esok, dia apa dalam bahasa Jepun? Mainichi. Eh? Bukan. Mainichi Ashita. is every day. Ashita. Ya, jadi ashita. Okey, ashita. Ataupun ada satu baca lagi, satu sebutan lagi ialah asu. Asu. Tapi biasanya pasal pakai ashita lah rasanya kot. Asu ni pun betul juga. Okey. Asu atau ashita. Ja, ashita wa nanyobi desu ka? Hari apa esok? Monday. Getsuyobi. Okey, Getsuyobi. Okey. Tadi kita belajar bila 月、ha ada ten-ten, dia jadi B. Okey, yang ni asal dia apa dia? K、K. K. K. Bila ada ten-ten, dia jadi G. G. Okey. Maksudnya, okay. Yang ni apa dia? こ、Ko. Kalau ada こ、ten-ten, dia jadi Go. ご、go. Go. Okey, go. Okey, dalam bahasa Jepun ada ni, gogo. Gogo means PM. No. Go, go, PM. go, Zen. Gozen gogo. PM is bukannya PM Prime Minister tu lah. Mana masa jam. Pukul 12 tengah hari ke atas sampai malam adalah PM. Gogo. Lawan dia gozen. AM. Okey. Maknanya kakiku kekok bila ada ten-ten jadi gagigu gego. Okey, gagigu. Macam hari tu kita belajar sushi ga ski desu. Ga ski desu. Ini Ga. partikel juga lah. Sushi ga ski desu. Okey, good. Okey. Ja. Dan kalau bahasa Melayu lusa. Lusa dia jadi dalam bahasa Jepun asatte. Okey, ini pula ada satu juga lagi tse. Yang ni baru ni kita belajar yo yang jadi kecil, ya yu yu jadi kecil. Yang ni tse pula jadi kecil. Okey, yang ni adalah sa. Te. Yang ni adalah te. Okey, function tse kecil ni kalau orang mengaji Quran dia macam sabdu. Function dia macam sabdu. Okey, dia akan ikut huruf next ni dia bermula dengan T. Maksud dia sekecil ni akan jadi T. T. Jadi sebutan dia Asatte. asatte. Macam sabdu. Okey. Contoh lagi. Sensei ni contoh lah. Okey. Apa sebutan ayat ni? Perkataan ni. さ、Okey. Ni sa. Sakka. Sakka. Yang ni ka. Hmm. Okey. Ada sekecil ni. Jadi dia function jadi K. Sakka. Okey. Jadi kena tulis properly lah. Kalau jangan tulis besar benda tu. Bila tulis besar, dia akan jadi orang baca Satsuka. Macam ni Asatsute. Kalau tulis besar. Jadi kenalah tulis kecil bagi orang boleh nampak benda itu adalah kecil. Kalau biasa sensei ajar kotak kalau tulis ni lah. Sa. Lepas tu kecilkan kat sini. Ka. Okey, jadi kita boleh tak nampak benda tu kecil. Jangan tulis sama besar je semua. Jadi orang tak boleh nak differentiate. Ni besar ke kecil? Samalah juga dengan benda ni juga. Kalau jadi kecil, sama juga function cara dia tulis kecil. Biar orang tahu benda tu kecil. Jangan, kalau yang ni besar kan? Orang taklah baca
Nichobi ya, dia nichiobi. Okey, kena berhati-hati kat situ lah. Hai, asatte. Ja, asatte wa nanyobi desu ka? Hari apa asatte? Lusa. Nichiyobi, getsuyobi, Kayobi. Kayobi desu. kayobi. Okey, kayobi. Oh, Hari Selasa. Okey. Ini kalau untuk hari ni mungkin last kelas itu ke tengok mana Nichima, cara nak ingat dia ada je Getsuyobi, Kayobi, Suyobi, Mokuyobi, Kinyobi, Doyobi, Nichiyobi. Sebab yobi tu adalah sama, kita hafal yang depan je. Getsuka Sui Moku King. Tujuh Getsuka Sui Moku King Do Nichi. Sumasan. Getsuka Sui Moku King Do Nichi. Yang lah belakang tu adalah sama. Yobi Day. Hai. Okey. Maksudnya kat sensei sini nak kata bila okey, Q ni today lah. Today dan ke depan kita guna present tense. Present tense. Present tense tadi itulah mas. Masen tu adalah present tense. Macam nak tanya esok pergi kerja ke? Mak ashita gakue ikimasu ka? Kita boleh letak kat depan dia. Ashita gakue ikimasu ka? Esok ke sekolah ke? Hai ikimasu. Ie ikimasen. Yang tu untuk present. Present tense, future tense Present ataupun future. Dia guna mas, masen. Okey, untuk past nanti kita belajar next class insya-Allah. Class. Okey. Past tense dia pun senang je. Dia tak ada sangat complicated macam English. Ada special ke apa ke. Dia semua sama. Dia tak ada yang special untuk past tense. Jadi mudah je banding dengan English. Okey. Ini nak kata masen pakai untuk present dan future. Okey. Jadinya ashita sushi o tabemasu ka? Okey, boleh letak masa kat depan. Kalau ada letak spesifik day macam tadi, ashita adalah getsuyobi. Dia kena letak partikel sikit lah, ada ni. Okey. Okey. Hai tabemasu, ie tabemasen. Okey. Yang ni saya nak tunjuk tadi, kyo pakai mas ataupun masen. Okey, kita try practice kat sini. Ingat ada yang ni apa tadi? Gohan. Gohan. Gohang, kore wa? Sushi. Sushi, kore wa? Takoyaki. Takoyaki, kore wa? Ichigo. Ichigo. Ichi. Tadi kita dah belajar juga. Ada ko, ada ten-ten, jadi go. Yang ni tadi pun dah belajar juga. Nihongo. Ni kita tak belajar lagi. Next last class. Go, Nihongo. Yang ni uta. Uta, song. Masuika, juice. Ja, kore wa? Anime. Anime demo ii desu ne. Tadashi desu. Anime ataupun kalau wayang dia jadi Ega. ega. kan. Okey. Kita ni belajar ka. Lepas tu bila ada ten-ten jadi ga. Ga. Yang ni pula kalau nak saya pun tak pasti benda ni dorama lah kot kan. Kalau dia katakana sebenarnya. Jadi bila katakana pun korang tak belajar lagi saya tulis dalam dalam alfabet do ra ma. Okey, dorama. Okey, bila dah tahu benda ni tapi kena ingat balik verb yang kita dah belajar tadi. Contoh dia kalau yang atas ni apa verb yang sesuai? Tabemasu. Tabemas is tabemas ataupun yang ni lah sekali tabemas. Jak untuk yang ni Nomimasu. nomimas i desu ne. Nomimas. Yang ni Ikimasu. kikimas kikimas kikimas. Yang ni Benkyou shimasu. benkyou shimasu belajar. Benkyou shimasu. Alright, the last one. Yang ni Shimasu. shimas ke tadi? Mimasu. Mimasu. Mimas. Mimas. Shimas is do. Shimas macam contoh benkyo shimas ada shimas Kalau solat pula semayang oinori shimas. Oinori shimas tu kalau solat lah. Do.
Macam sakao shimasu, do, play, play ke do ke dia boleh pakai lah untuk shimasu. Okey. Jadi kita cuba try tanya. Ada benda ni. Kejap. Okey. Yang ni pun ada lagi lah. Game shimasu, saka shimasu. Ni tsukurimasu Tsukurimasu is make. Keki o tsukurimasu. Okey. Oh, ni ada beberapa lagi. Jadi kita pakai gambar ni. Okey, kita tanya, esok buat apa? Esok buat apa? Kalau buat apa tu kita pakai nani o shimasu ka? Nani o shimasu ka? Nani o apa awak buat? Nani o shimasu ka? Esok awak buat apa? Lusa awak buat apa? Macam tu lah. Rasa. Hai. Contoh kalau macam Nani tu kan macam kurang formal. So, kalau nak jadikan formal dia macam mana? Ke memang Macam mana tu? ni Sorry. adalah yang paling formal? Macam Nani Oshimaska ni kan dia Nani kan. Nani ni kan macam kurang formal sikit. So, ada ke macam Kalau okey, dia polite form bukannya ke? tengah-tengah. Okey. Dia bukannya tengah-tengah tu yang menentukan dia formal tak formal. Belakang dia. Dia punya orang panggil penutup ayat tu. Kalau sebut Oh. nani saja tu yang jadi orang kata uh, orang kata apa plain form. Nani dia jadi plain form. Hmm. Nan desu ka, des atau mas kalau kat belakang dia adalah ada mas atau des ia adalah formal. Adalah plain. Sorry, Oh. adalah orang panggil polite form. Jadi kat sini ni bukan menentukannya lagi. Kita habiskan ayat itu nani o shimasu ka tu dah kira polite form dah. Okay. Alright. Jangan sebut nani je, nani. Kalau nani tu jadi what? Dia jadi macam tu. Korewa nani, yang tu yang tak boleh. Dia sebenarnya korewa nan Oh. desu ka yang sepatutnya kalau nak polite form. Korewa nani, korewa nani, tu yang tak boleh. Tapi kalau yang polite form, korewa nan desu ka, nani o shimasu ka, tu adalah polite dah. Baik. Kalau plain form untuk yang ni sebenarnya, ashita nani o suru, dia jadi suru. Sorry. Kalau pernah dengar, nani o suru, shimasu dia punya plain dia adalah suru. Yang tu kita tak belajar lah. Kalau belajar yang tu jadi confused lagi. Kita pakai yang polite form je. Okay. Okay. Baik. Hai, ja, Bell さん。ベルさんでいいはい。ですか？じゃあ、ベルさん、明日何をしますか？明日は仕事行きます。まあ、仕事、okay, 仕事をしますlah kot. Oh, 仕事 sorry. をしましす。ます。Kalau untuk tujuan pergi go to work ke kan, go to work ke, jadi 仕事に行きます。まあ、仕事をします。でいいです。明日何をしますか？明日仕事をします。じゃあ、もう一度お願いします、ベルさん。明日何をしますか？明日は仕事します。仕事をします。いいですね。じゃあ、ベルさん、ちょっと、はい。アナスさんに聞いてください。coba tanya Anas. 明日、まあ、今日、明日、明後日、何でもいいです。どうぞ。もう一度お願いします、先生。Okey, boleh try tanya Anas hari ni ke esok ke lusa ke terpulang lah. Tapi Oh, untuk okay. future ataupun present lah. Cuba tanya Anas. Cuba try tanya Anas. Anas さん。Okay. アナさん、今日は何をしますか？今日は私を勉強行きます。Itu kan watashi o dia Nihongo o benkyou Okay. shimasu. Dia tak boleh watashi o. Okey. Dia partikel ni kena berhati-hati juga sebenarnya. Contoh dia kata tadi kan. Kita tanya, kalau makan sushi, apa ayat dia? Tabemasu. Sushi o tabemasu. Bila titik Sushi ubah, tabemasu. sushi o tabemasu. Okey, Eh. bila macam watashi o tabemasu.
Apa maksud dia? Saya makan. Bukan. Eh, saya nak makan. Bukan. Okey, kena faham. Asal dia kan, secara betulnya, sushi yo tabemas. Apa maksud dia? Makan sushi. Makan sushi. Makan sushi. Bila jadi, watashi yo tabemas. Apa maksud dia? Makan diri sendiri. Betul. Okey. Oh, Jadi, partikel tu penting juga supaya orang tak salah faham lah. Macam contoh, kita selalu macam makan kawan makan kawan tomodachi yo tabemas. Saya makan kawan. Macam tu lah jadinya. Jadi penggunaan partikel tu penting. And then kalau tersalah memang orang salah faham lah. Okay, macam tadi Anas cakap watashi o benkyou shimasu. Saya belajar pasal diri saya. Macam tu lah maksud dia. Faham tak? Dia punya oh, penggunaan o tu. Maknanya kita buat apa sebelum o tu. Okay. Ingat ingat macam tu je. Macam gohan o tabemas means saya makan nasi. Okay. Okay. Jangan watashi o tabemas. Saya makan diri saya. Dia jadi macam tu lah confuse sikit untuk partikel ni. Aja mo ichido onegaishimasu, Bella-san. Cuba try tanya sekali lagi Anas. Anas-san, kyo wa nani o shimasu ka? Hmm. 今日は私、Tak masuk watashi pun tak apa. 勉強へ、勉強へ行きます。Thank you. え、Pergi belajar. Nak kata pergi belajar ke? ああ、Okay. あ Kalau tak buat あ、bagi belajar pun means hari ni saya belajar pun boleh juga sebenarnya. Kan? Dia tanya お、tadi, hari ni buat apa? Hari ni saya belajar. Macam tu lah Ha. Kyo wa nani o shimasu ka? Kyo Nihongo o benkyou shimasu. 日本語勉 Pun 強 yang します。paling Oh, yang tu right. pun lagi senang lah ke Hmm. sebenarnya. Oh, okay, okay. Watashi wa tu tak perlu letak pun tak apa sebab anda kata kita bagi Jepun kalau kita tak ada letak subjek watashi tu maksud dia saya lah tu. Kecuali lah kita letak subjek. Contoh macam tadi uh, siapa tadi? Okey, Bell tadi. Bell sang wa ashita shigoto o shimasu. Bell kerja esok. Maknanya kalau letak subjek kat depan tu means adalah orang yang bukannya diri sendiri. Tapi macam kalau tak ashita shigoto shimasu, means saya lah tu. Esok saya kerja. Bila tak ada letak 仕事 subjek. しま Sebab す。tu watashi wa tu tak perlu letak pun tak apa. Okey. Hai dah boleh. Hai ja Ana-sang. Contoh Iki-sang ni kita kurasa. Cuba Anas try tanya Iki. いきさん、明日、Hmm. 明日、何ですか Nani. そう。Jadi nani何をしますか？Ha. Dia sama je soalan tadi. Nani o shimasu ka? 何をしますかい Mo き ichido さん、明 shimasu 日、Anas. Boleh Anas try tanya い sekali き、lagi. いきさん、明日は、何をしますえ Ka. 何をしますかいいですね。はい、どうぞ、イキさん。明日、うん。明日は病院に、病院に行きます。病院に行きます。いいですね。病院と行き。ホスピタル。いいですね。病院に行きます。病院へ行きま Hmm. す。いいですね。Kenapa? Memang betul Iki pergi hospital ke esok? Bukan Tak, lagi. tu contoh ayat je. Iいいですね。OK です。Itu je lah aku untuk hari ni. Ada mungkin verb ataupun perkataan yang korang nak tahu ke sebelum kita berakhir? Yang ni kita belajar secara general vocab and verb yang selalu digunakan lah. Tapi kalau korang ada nak tanya ke perkataan lain ataupun vocab lain. Ini ada vocab lagi Tabemas, nomimas, kikimas, mimas, benkyoshimas, shimas, skurimas. Shimas is do. Macam tadi, sakau shimas. Skurimas is make, buat. Macam keiki o tsukurimas. Ma yomimas. Yomimas apa? 読みます。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 
To read. Baca. Yomimas baca, betul? Kakimas Tak tahu. tulis. Oh. Hokma. Tulis novel ke apa. Ini semua pakai ok lah kat atas ni. Macam ok nomimas, ok kikimas, ok kakimas, ok shimas, ok tsukurimas. Tapi untuk ikimas, biasanya pakai ek. Ek ni pula, sebelum ek ni adalah place. Bukan macam tadi cuba Oh, uh, okay. uh, apa ni? Harapan. Bel nak try buat shigoto ikimas. Shigoto ikimas dia tak pakai lah kot. Biasa kaisha ikimas. Pergi ke office. Pergi untuk Oh. tujuan kerja tu dia pakai ni lah. Jadi yang paling sesuai kalau korang nak ni pakai ni. Shigoto ni ikimas. Saya pergi untuk kerja. Saya pergi untuk belajar tadi. Tapi bila ek ni biasanya sebelum ek tu adalah place. Gakue ikimas. Morue ikimas. Okay. Ada So maksudnya torimas. kalau Sorry. Sensei kalau kita nak macam bagi tahu kita pergi Famima, so macam Famima at Ikimas lah. So des. Betul? Oh, Betul? okay. Good. Okay. Torimas. Torimas ni ada tick. Torimas. Okay. Bawah ni boleh baca. Ada siapa boleh baca? Utaimasu. Utaimas. Taimas. Okay. Utaimas. Utaimas ni kalau tadi ada satu keluar utak. Utak tadi apa? Read. Hmm? Music. Song. Song lah Song. yang kita ambil. Song. Okay. Utao utaimas. Sing a song. Okay. Sing a song. This is sing. Song tadi uta. Utao utaimas. Yes, ne. Ja, korewa. Ini boleh baca. Ini tak baca. Ini tak belajar lagi. Ra. Arai. Araimas. Imas. Okay. Utaimasu. Araimas. Basuh. Basuh. Araimas. Okay. Yang ni dah belajar tadi. Ada ten-ten. Jadi apa ni? Oyogimasu. Oyogimas. Betul? Oyogimas. Yang ni last one. Asobimas. Asobimas. Play. Oyogimas is berenang. Berenang. Okay. Okay. Macam yang tadi lah tanya. Ashita nani o shimasu ka? Ashita nani o shimasu ka? Masaki desu ne. Hon o yomimasu. Kaisha e ikimasu. Byoin e ikimasu. Keiki o tsukurimasu. Tak kisahlah. Okay. Hai. Ijo desu ka ne. Okay. Ada apa persoalan yang nak tanya? Daripada korang semua? Saya ada soalan, Hai. Dozo. Sensei. Kalau macam kunai kan lawan untuk i adjektif kan? Bukan lawan kau panggil untuk not lah. Okey betul. Ah, Bukannya lawan. okay. Lawan So is kalau kalau different macam yasui takai. Yang tu yang berlawanan lah. Dia bukannya ah, berlawanan tapi dia untuk not. Okey. okay. So kalau janai, Sorry. janai. Okey janai. Okey. Janai tu adalah untuk yang tu bahasa cakap lah. Dia asalnya adalah dewa arimasen. Dewa arimasen. Dia untuk noun sebenarnya. Macam contoh dia. Macam contoh Kyo wa nanyobi desu ka? Hari ni hari apa? Getsuyobi. Nichiyobi desu. Hari Ahad Nichiyobi. kan? Okay. Kyo wa nichiyobi desu. Kyo wa nichiyobi desu kan? Kalau desu tu kat belakang, hari ni hari Ahad. Hari ni bukan hari Isnin. Maksud dia macam tu lah kan? Kalau nak buat. Bukan hari Isnin. Okay. Bukan tu. Kyo wa getsuyobi dewa arimasen. Dewa arimasen. Okay, yang ni dia masuk dah plain form sebenarnya kalau janai tu. Okay, saya try tulis sikit. Whiteboard. Uh, Whiteboard new. Okay, nampak ke whiteboard ni? Still loading. Yes. Loading. Okay, nampak Okay, contoh kita ambil noun. Macam contoh A des.
Nichiyobi desu. A desu. Noun Noun. Okay. Ma, Saki A desu. Kalau not untuk noun, kira bukan B. Okay, ni pun dewa arimasen. Dewa ni pun dia jadi pakai untuk ni. Dewa arimasen. Dewa arimasen. Okay, ni dewa dia macam wa jugalah. A wa, B wa, watashi wa punya wa. Ini dibaca dia wa, dewa. Okay, arimasen ni kalau plain form adalah nine. Plain form dia lah nine. Okane ga nai. Okane ga arimasen. Okane ga nai. Tak ada duit. Okay. Dewa ni pula, bila plain form dia, bukan plain lah. Dia bahasa dipendekkan, jadi ja. Oh. Kita belajar tadi kan. Ya, you, yok punya ya tu, dia pendek. Yang ni pula, she, bila ada ten-ten, G. Okay, janai. Tu dia jadi, B dewa arimasen, not a B, B janai. Dia jadi macam tu. Okay, dah faham dah kenapa dia So, janai. so dia formal dengan tak Dia formal lah macam plain tu. form lah. Betul. Ni plain form lah ni. Kalau yang formalnya adalah polite form adalah B dewa arimasen. Okay. Okay? Right. Hai. Yes, nah. Hoka wa nanika shitsumon arimasu ka? Ada soalan lain lagi? Okay. Kalau tak ada, sampai sini dulu kelas kita. InsyaAllah next week last class, tapi mungkin kena ubah sikit hari. Sebab patutnya hari Khamis. Sebab hari Khamis malam tu sensei flight ke Jepun. Sensei ke Raishu desu ne. Raishu next week. Nihon ikimasu. Sensei wa Nihon ikimasu. Jugyo wa jadi kelas maybe hari Selasa atau hari Rabu malam. Nanti saya buat poll dalam Telegram. Uh, Itulah nak jumpa dengan Anas pun duduk jauh Yamagata, Bell dekat Tokyo. Susah sikit. Kalau nak jumpa saya pergi Kyushu, insyaAllah saya pergi Fukuoka. Fukuoka, Kagoshima dengan Kumamoto insyaAllah. Hari sampai start next week sampai Raya Haji lah. Okay, okay. Itu juga daripada sensei. Ada persoalan lain lagi ke? Just to ask, tadi Anas is which part of Japan? Anas is Yamagata. Oh, okay. I'm currently in Subaraki. Mana? Subaraki. Ibaraki. Ya, Ya, okay, okay. Ibaraki. Bell sekarang di Okay. Tokyo kan? Yes, I'm in Tokyo. I see. So macam like sometimes I do meet like some Malaysians here just to keep in touch and all that. So in case Anas is coming, just let me know. Okay, sebenarnya adik Anas ada di Tokyo lah. Adik Anas dulu Ah, student sensei juga di Intek, and then his sister di Shinjuku. mm. Oh, I see. That's nice. A lot of Malaysians here. Tapi itulah kalau anda kata Lepas, nak sensei introducekan, kenalkan macam Anas pun sensei kat Ibaraki tu rasanya ada kosen lah kot. Kalau anda kata perlukan any help ke apa ke, nak bantuan, nak kenal, nak mingle dengan student-student Malaysia yang ada perlukan someone, just inform. Nanti sensei boleh text dekat IG ataupun Telegram. Nanti sensei kenalkan lah orang yang berdekatan supaya nanti adalah juga orang kata community kan Malaysian. Baik, thank you, Sensei. Baik. Ni pun Anas pun, Baik. sensei tak pasti Anas pernah add sensei kat IG ke tidak. Ke Anas belum lagi. ada, nanti boleh lah nanti nanti saya boleh introducekan lah any student sensei yang ada berdekatan. Senang nanti kalau ada apa-apa minta tolong ke apa ke. Toyu koto desu. Baik. Hai. Ja, Iki dikulim lah kan? Kulim. InsyaAllah. Nanti Okay. saya PM. Iki PM sensei. Ini sensei nak bagi ada sedikit gift. PM sensei kat Telegram Iki ya. Okay, boleh. はい、お願いします。はい、じゃあ皆さん、良い週末を。じゃあまた来週。OK。Mata rasio.
Assalamualaikum. Thank you semua. Saya nak. Arigatou gozaimasu, sensei. Hai, bye-bye. Arigatou gozaimasu. Waalaikumsalam.